Kenapa para penternak ni melemparkan biri-biri diorang ke dalam sungai? Walaupun nampak macam kasar pada awalnya, cara ni sebenarnya dah lama digunakan sebagai kaedah tradisional untuk mandikan dan bersihkan bulu biri-biri daripada kotoran, habuk dan parasit. Di kawasan Kashmir, India, terutamanya di lembah Kishwar, pemandangan macam ni memang biasa. Para penternak akan bawa ratusan biri-biri ke tepi sungai yang jernih dan biarkan mereka masuk ke dalam air. Arus sungai itu akan bantu bersihkan bulu biri-biri secara semula jadi. Lepas beberapa ketika, penternak akan arahkan biri-biri itu naik semula ke tebing. Cara ni jauh lebih cepat dan praktikal berbanding nak mandikan satu persatu, lagi-lagi kalau jumlah ternakan yang banyak. Selain bersihkan bulu, cara ni juga bantu kurangkan kutu dan parasit yang selalu ada pada badan biri-biri. Bagi orang yang baru tengok, mungkin nampak pelik atau agak mengejutkan. Tapi bagi penternak tempatan, ini sebenarnya perkara biasa dan dah jadi tradisi turun-temurun di kawasan pergunungan Kashmir. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.